Tips buat bakal pengantin yang ingin jadikan dinar sebagai mas kahwin ataupun hantaran. Tengok video ni sampai habis sebab saya ingin kongsikan cara yang paling mudah, murah dan patuh syariah. Boleh save dan share untuk rujukan akan datang. Satu dinar bersamaan 4.25 gram berketulinan 999.9 dan harganya hari ini sekitar RM1,600. 5 dinar pula beratnya 21.25 gram dengan harga sekitar RM8,000. Dan 10 dinar ini beratnya 42.5 gram dengan harganya sekitar RM16,500. Jadi untuk dapatkan dinar ini sangat mudah caranya. Pertama sekali boleh tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Setelah daftar boleh download aplikasi Public Gold dan boleh terus menabung di akaun Gap. Tabungan ini adalah dalam bentuk gram emas. Jadi anda boleh fokus kepada jumlah gram emas yang anda mahu. Cukup dalam akaun kita boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas fizikal ni. Kalau berat emas bawah 5 dinar iaitu bawah 21.25 gram, emas ini akan dihantar terus ke alamat tuan-puan. Jika lebih berat, kita perlu dapatkan emas di cawangan Public Gold melalui appointment. Jangan risau, semua proses ni akan dibimbing oleh dealer Public Gold. Jadi yang ingin berdaftar sebagai penyimpan emas di bawah bimbingan saya, boleh rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Saya akan bantu anda dengan langkah dan cara yang terbaik untuk dapatkan dinar ini. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.